Emas untuk simpanan sebaiknya bermula dengan saiz 5 gram atau 1 dinar. Adakah bermakna simpanan gold bar 1 gram seperti ini merugikan? Sebenarnya tidak. Jadi apa bezanya jika anda simpan 1 keping gold bar 5 gram dengan 5 keping gold bar 1 gram? Untung sikit atau untung banyak sahaja. Tetapi ini bukan bermakna anda simpan emas yang besar ini menguntungkan jika matlamat anda untuk jual emas sikit-sikit. Sebagai contoh, jika matlamat anda adalah untuk pendidikan anak-anak, target simpanan adalah sebanyak 250 gram untuk 5 tahun pengajian. 1 tahun anda target untuk gunakan 50 gram emas. Lebih menguntungkan untuk anda simpan dalam bentuk gold bar 50 gram berbanding 1 keping gold bar 250 gram. Mengapa? Seperti yang kita tahu, harga emas naik secara purata 10% setahun. Jika anda jual ke semua 250 gram sekaligus, duit lebihan untuk pengajian selama 5 tahun sudah hilang dari sudut keuntungan. Tapi jika anda jual emas ini sikit-sikit, anda masih boleh nikmati keuntungan walaupun saiz adalah kecil. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan bersama Public Gold, anda boleh klik borak sign up di bio saya. Saya akan bantu daftar akaun dan juga anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas.